Okey, untuk vlog kali ni, kami naik bot cruise menyusuri terusan terowong lencongan banjir barat Timah Tasuh. Untuk yang nak tahu, harga sewa bot ni RM50 untuk 30 minit dan boleh muat dalam 5 ke 6 orang. Memang sesuai sangat kalau datang bersama family atau nak santai dengan kawan-kawan. Bot gerak perlahan je, air pun tenang, tak laju, tak gegar. Memang jenis cruise yang buat kita relax. Anak-anak enjoy, masing-masing tengok air, tengok sekeliling, ada masa excited, ada masa senyap menikmati suasana. Sepanjang laluan ni, kita boleh tengok struktur terusan yang panjang, pemandangan yang indah di kiri dan kanan terusan. Ini sebenarnya terusan kawalan banjir, tapi hari ni dah jadi tempat orang datang untuk healing. Sebaik masuk ke dalam terowong, suasana gelap gelita sepanjang perjalanan 765 meter itu. Suasana jadi menarik bila lampu LED berbagai warna dan corak dipasang. Bergambar kenangan adalah perkara yang semestinya kami buat. Lepas turun bot, sempat juga bagi ikan makan. Masing-masing happy bila ikan timbul dekat-dekat. Lepas tu, kami santai dulu di tepi terusan sambil duduk minum-minum, melayan suasana persekitaran. Itu sahaja setakat ini pengalaman kami di Kampung Y. Anda bila lagi?